Alright, welcome back. Selamat menonton budak-budak newbie nak buka pack. Kali ni kita buka loose pack OP13. Tapi itulah, nak beli kotak mahu kena. Tapi tak apalah, kita tunggu OP17 baru kita lapor modal. Ini kan dah lama, so budak newbie kena dah try satu-satu. Macam mana rasa apa pack. Okay, 5 pack OP13 ni antara yang mahal lah aku nak, yang pernah beli. So aku try lah beli loose pack dekat kedai. Hari tu aku beli kat IOI. Satu ni aku pusing-pusing, yang ni lah aku jumpa yang murah sikit. Yang ni RM35. Tengoklah apa yang kita dapat. So kita mengharapkan jeng keluar yang ni pun jadilah, kan, this one ni. Bukan mangga pun, tapi dapat yang ni pun okey dah, cantik. So aku just nak bagi tahu aku collect Shanks, Luffy and Zoro. Ace ni aku tak berapa nak minat sangat, tapi kalau dapat cun je. So tanpa berfikir apa-apa, sebelum keluar yang kad cantik-cantik, aku dah order ni. Aku order this one. Apa nama dia ni aku order sleeve. Okay, so kita buka sleeve dulu. Tolonglah keluar cantik. So ni kita panggil card holder, top loader. Terpulang lah. So dia bagi berapa ni? 25 pack. Alright. So aku dah ada sendiri punya top loader. And kita dah ada 100 pieces sleeve. Alright. So mengharapkan, made in Japan bye. I like. Okay, so mengharapkan benda ni, persediaan awal kita harapnya keluar yang menarik-narik lah. Manis-manis, jangan tercedok. Let's go. Okay, kita pakai dulu sarung tangan hitam. Kita main meta dadu sekali. Pack mana yang mula-mula akan dibuka. Let's go. 5 go. 1 2 3 4 5. Bismillah. Let's go guys. Manis-manis. Ui, aku buka sendiri siut. Ui. Kenapa ada white dot tu? Aku nampak ada white dot, tentang ni mangga. Sebab selalunya kalau ada white dot ni, bukan. Clean. Okay, bismillah. Let's go guys. Hop. Katanya 5. Kita kira 5. 1 2 3 4. Dan yang di belakang kad event, kad biasa datang dengan SR Relate masa muda. Okey, permulaan yang cantik. Okey, boleh join SR aku yang satu lagi lah dalam box ni. Ni. Okey, tak sini dulu. Kita try sekali lagi. 1. Let's go. Alright, come on. Rasa berat ni. Berat geng. Berat. Adakah got pack? Dah juga buka pack sini. Rasa buka pack sendiri ni. Let's go. Kad warna hijau. Kad apa? Sudah. Kad biasa je ke? Okay. Luffy. Frankie. Kawan Luffy. Karakter siapa? Don't cut Roger. Okay, aku dah ada 2 cut Roger. Bukan hijau lah, dia putih. So belakang dia hanya event. Kena katakuri. Oden ni kena katakuri dengan Roger. So ada Don. Ting. Kau lebih loceng lah. Okay. So tambah balingan masa, aku rasa Ong nombor 3. Tak di sini. Perlu dah meta dadu sebab tak membuahkan hasil. So meta hati. Pack yang ketiga guys. Come on. Bukan tak nak buka laju-laju. Sayang. Aku nampak warna merah, so mungkin leader biasa. So let's go. 3. Leader Sabo biasa, dan di belakang dia
Five Elder. Siapa dia tadi lupa dah. Okay, so this one is R biasa, tak menarik. So ni leader, aku simpan lah. Sabu cantik juga. Okay. Come on guys. Ramai orang kata last pack magic. Ni second last pack magic. Let's go. Okay. Aku rasa something. Okay. 2, 3, 4. Di belakang apa? Siapa nama Dragon? Allah, datang dengan bagi masa kecil R biasa. Okay, last pack magic guys. This one last pack. Come on. Kasih kita senyum, kasih viewer senyum sikit. Come on. Bismillah. Kita nak collect Luffy dengan Zoro, bukan nak mengharap untung. Kita nak collect, buat collection. Sebab aku ada something yang aku dah beli guys. Ni. Ni nak letak dalam ni. Nanti kita buka. So, bagi yang manis-manis. Okay, 1, 2, 3, 4. Di belakang R biasa Zoro. R biasa. Hantam sajalah. Kad Zoro ni tak ada lagi. Kita masuk dalam collection. So macam orang kata, kalau nak hit, beli kotak. Bukan kita tak nak beli. Benar. Tak apa. Just buat content untuk korang. So ini saja yang keluar. So memang kita tak ada terlepas apa-apa, tak ada terlepas manga ke. Dan ni saja yang keluar. Kita nak bawa masuk SR kita ni dalam. So binder aku tak menarik lagi lah, maksudnya. Ingat dapatlah masuk Luffy ke Shanks ke. Okay. So aku beli warna hitam. So it's gonna look clean lah, bertahan lama. Maksudnya aku tak perlu buka top loader dengan sleeve aku lagi lah. Oh cantik. So ni dalam ni nanti. Masuk ikut atas, masuk ikut tepi. Kiri kanan. Okay. So kita try sekali. Don. Kita try belakang lah, depan-depan ni biarlah yang mantap-mantap sikit. Kita try belakang. Okay. Alright. So ada Don. Collection aku takkan cantik lah ni, sebab kita nak 3 karakter je. So yang belakang-belakang ni aku letak SR biasa. Ni R biasa je Zoro ni. Zoro pun kena letak ni lah, letak tengah-tengah ke Zoro kan. So yang Luffy, Zoro. Okay. So tu nak beritahu, aku ada beli 5 pack. Masih tak untung apa-apa, tak dapat memenuhi collection lagi. Sleeve pun tak dapat buka lagi. So jumpa korang next time. Itu saja untuk konten kita hari ni. Tak dapat apa-apa lagi. Kita nak buka Dead Ultraman The Bond of Zero. Jumpa korang next content, next video. Sayonara. Arigatou gozaimasu.